Hai, kita kembali semula. Aduh. Okey, untuk mengelakkan kekeliruan, sebenarnya saya dah minta izin dekat dekat manager dia. Sebab apa ni, sebelum ni pun saya buat live kat situ kan. So owner dia datang. Tadi owner dia French. Tapi okey lah. Memang kafe tu kafe dia. So kita akur lah. Tapi untuk penjelasan memang saya dah minta izin tadi dengan manager dia. So bila saya kena hambat tu, manager dia pun muka macam jadi muka tak jadi serba salah lah kan. Tapi kita faham lah bila owner dia tak benar kan. So kita okey je. So saya bersiaran balik. InsyaAllah kali ni tak kena hambat. Sebab saya bersiaran daripada kedai mamak ni. So suara okey ke? Suara jelas tak? Suara saya? Okey kot? Kan? Okey. So saya sambung. So okey So saya sambung. Apa yang berlaku sekarang? Itu adalah satu diversion untuk rakyat, untuk confusekan rakyat. Sebab bila kita tak boleh nak yakinkan rakyat yang kerajaan ni betul, maka dia confusekanlah rakyat. Sekurang-kurangnya akan adalah persen-persen daripada segelintir rakyat ini yang melihat bahawa apa yang berlaku itulah sebagai perkara yang benar-benar berlaku. Hakikatnya tak ada pun tuan-tuan. Kalaulah ada kita katakan usaha-usaha untuk topple kerajaan ni, kau tangkaplah Sosma tu. Kan? Perbuatan menggulingkan kerajaan ni adalah menggulingkan kerajaan berdemokrasi ni bermaksud menggulingkan kerajaan yang di-Pertuan Agong. Jadi itu satu kesalahan di bawah Sosma. Dan tangkaplah. Kan? Wah, dah move on dari dalam keluar. Tak, saya tukar tempat terus. Kafe tu dia ada dalam, dia ada luar. Tapi kalau dia tak benarkan dekat dalam, so maknanya kat luar pun dia tak benarkan lah. So saya tukar tempat terus. Kita sembang-sembang tuan-tuan. Okey, sementara saya nak teruskan dengan topik tadi. Saya nak sambung sikit sebab ada lagi yang tak faham tentang SUA. Ada yang mengatakan surat telah pun dijawab oleh Setiausaha Agong kepada pegawai penyiasat RUS. Tuan-tuan, saya yang mengendalikan kes tu daripada awal, saya tanya dengan pegawai penyiasat. Saya tanya dengan pegawai penyiasat, apakah pendirian ROS ataupun siasatan ini berhubung aduan daripada ahli PKR kepada PKR, iaitu selaku parti yang mentadbir negara. So jawapan yang diberikan adalah kami ni hanyalah penjawat awam. Kita tak campur. Kita tak campur hal ehwal dalaman parti. Kita tak campur. Ini sembang dia lah. Ini sembang dia. Kita cuma campur dalam hal ehwal yang berkaitan dengan aduan saja. Lebih daripada itu, kita tak campur. Ini jawapan dia. And then, perbualan terakhir bersama dengan pegawai menyiasat disahkan bahawa kalau sekiranya Setiausaha
clear ke? Okey dah? So, situation sekarang yang berlaku adalah, tuan-tuan, surat tu memang pegawai penyiasat tak terima. Okey, dan kalau terima sekalipun, kenapa kami tak dipanggil? Berbulan-bulan. Berbulan-bulan cerita dia. Berbulan-bulan. Jadi, kalaulah mereka ni, ceplos-ceplos ni, duk kata ni, ceplos-ceplos ni duk kata, oh, Situs Agung dah reply surat kepada ROS. Faizal yang tak tahu. Faizal yang tak tahu. Apa benda? Apa benda? ROS ni, pegawai penyiasat ni, tuan-tuan, dia cuma, dia adalah pejabat awam. Pejabat awam yang memang dia kata tak ada kepentingan sama ada kepada parti ataupun kepada pengadu. So dalam konteks sekarang memang jelas kalau dia kata dia terima, dia akan bagi tahu kita. Takkanlah tiba-tiba penjawat awam ni nak menipu. Oi, dahsyat. So bila ceplos mainkan naratif kononnya surat telah dijawab kepada ROS. So kau nak mengatakan apa? Pegawai penyiasat ROS menipu. Dahsyat kau orang ni. Dia punya pusing ni dahsyat. Jadi tuan-tuan, buat sekian kalinya saya nak bagi tahu, Setiausaha Agung PKR tak pernah menjawab notis yang dikeluarkan oleh pegawai penyiasat kepada PKR. Tak ada tuan-tuan. Notis itu sepatutnya PKR kena jawab, Setiausaha Agung kena jawab dan kami punya turn pula selepas tu untuk respon. Tak ada jawapan sampai sekarang. Jelas tuan-tuan? Itu tentang isu blok kencing. Tapi kita ada banyak isu sekarang ni. Itu cuma isu sampingan saja. Tak boleh buat apa-apa ikut law. Boleh tuan-tuan. Boleh. Tapi dalam isu ni, siapa lagi lama dia delay lagi bagus. Kan? Nak menunjukkan sebenarnya korang yang lari-lari. Korang yang lari-lari, bukan kita. Kalau betul dia kata dah keluarkan, Ames ni keluarkan, sharekanlah surat tu, kita nak tengok. Kalau kau backdated kan surat tu, memang kita tak tahulah kan. Kalau backdated ni magic lah, semua orang boleh cakap dia dah hantar surat. Tapi bila kau hantar surat? Jadi sebab itu, kita tengok sekarang ni, naratif demi naratif yang dibina untuk mengekang kemarahan YB Rafizi. Kita perhatikan satu demi satu, apa benda yang apa ni, adalah yang terbaru. Ada pun yang apa ni, konon-kononnya kerusi pandan ini adalah kerusi milik PKR. Ini kelakar lah. Dia nak goreng. Dia nak goreng orang-orang yang totok ni boleh lah kan. Bahaya tajuk AI summary ni kan. Dia kata saya explain tentang confidential letter. Mana ada? Kita bukan explain confidential letter. Kita explain surat yang gaib. Surat yang gaib. Bukan confidential. Surat yang tak wujud.
Ramai dah letak jutawan. Apa ni Zack Libra? Letak jutawan ke letak jawatan? Oi, daripada Zandra, kenapa lain macam mencuburi live? Ni 5G ni. Line okey je. Sangkut ke? Sofia, saya orang Pandan, kami sayang MP kami di HRR dan akan terus sokong MP kami. Saya terlibat, thank you Sofia. Saya terlibat dengan program apa ni jelajah kawasan Pandan kan, Parlimen Pandan. Dah berapa kali dah. Kan? Setiap kali saya pergi, saya tengok memang orang penuh je. Walaupun meja bersilih ganti. Macam baru-baru ni kita buat sebelum Chinese New Year. Elok je. So, kalaulah, ini contoh untuk masyarakat ataupun pengundi Pandan. Kita nilai, tengok macam mana performance YB Rafizi dekat Pandan. Nak jumpa dia senang, tak ada birokrasi. Kalau tuan-tuan turun program Pandan yang bertukar-tukar setiap kawasan tu kan, booth kesihatan ada, booth jualan ada. Sekarang saya pun dah join untuk beberapa siri dah. So maknanya kaunter undang-undang pun ada. Apa lagi? Beratur jumpa je dia. Jangan macam Kuala Selangor kan. Saya pengundi Kuala Selangor kan. Saya ada NGO 2017-2018 tubuh kan. Hantar surat dekat NGO. Surat by hand, surat by email, surat by WhatsApp, segala bentuk surat kita hantar. Haram jadah tak pernah di-reply. Nampak tak? Rupa-rupanya kita tengok dia sibuk sangat dah. Rupanya timbalan speaker pun tak terima reply surat daripada Menteri Kesihatan, MP Kuala Selangor tu. Lah, punya teruk tuan-tuan. Punya teruk ahli parlimen Kuala Selangor ataupun ahli parlimen amanah ni. Sebab tu tuan-tuan tengok sekarang ada dah admin page amanah pun duk sekali dengan geng-geng ceplos ni, duk sekali dengan geng-geng PKR grup Fuziah ni bantai kita kan. Saya jawab simple je. Untuk budak-budak amanah ni kan, kau tak payah campur lah. Kau pergi cari presiden kau. Presiden kau tu, presiden amanah sampai sekarang senyap. Kan? Tak menyatakan langsung pendirian tentang Azam Baki. Kau nak sokong Azam Baki ke, kau tak sokong ke, macam mana ni? Lebih baik kau pergi cari presiden amanah kau daripada kau sibuk urusan dalaman parti ni. Urusan dalaman parti PKR ni kan. Tak payah. Kau pergi cari amanah. Amanah tak berfungsi tuan-tuan. Kalau tengok yang dekat Kedah pula duk sibuk bantai PAS lah. Kita pun pelik. Kalau kita strong, kan? Ni sebenarnya saya ni dekat luar. Seorang tak ada, jadi aku buat macam tempat aku pula kan. Kalau kita strong tuan-tuan, kita tahu yang sokongan akar umbi kita kuat dan kita tak payah goyang lah. Dan kenapa kita nak kelang kabut? Yang berlaku sekarang ni, yang macam kelang kabut sangat. Sebab apa? Kita tahu PKR tu sendiri dah tak strong. Lepas tu lah dia kelang kabut sangat. Aimi, silent voter and silent supporter RR ramai. Itu reality. Kan? Semasa PRU 15, YB Raf ada dedahkan, ada kongsikan bagaimana percentage dapatan dan pola sokongan masyarakat terhadap sesebuah parti politik. Saya juga ada kongsikan sejurus selepas sekitar April 2025 tahun lepas, selepas saya katakan berlaku penipuan dalam pemilihan PKR. Okey? Saya kata
Saya kata uh, ahli PKR dikatakan seramai 1 juta. Ahli PKR berdaftar dikatakan 1 juta. Baik. Tuan-tuan, dekat Kuala Selangor saja, ni saya bagi contoh. Dekat Kuala Selangor saja, ahli berdaftar ada 16,000. Tapi, dah berapa siri pemilihan parti yang paling kuat setiap kali berlaku pemilihan parti hanyalah sekitar 4 ke 5 ribu orang sahaja. Maknanya tuan-tuan, yang Setiausaha Agong kata ahli PKR 1 juta ni adalah termasuk ahli-ahli yang dah lama mati. Ahli-ahli yang dah lama mati, ahli-ahli yang dah lama meninggal, senarai ni tak dikemas kini. Okey? Senarai ni tak dikemas kini, tuan-tuan. Satu negara ni, seluruh Malaysia terlibat dengan pemilihan parti hanyalah sekitar dalam 30,000 orang. Hal yang sama berlaku dengan parti-parti yang lain. Kan? UMNO pun sama, PAS pun sama. Sebab itu tuan-tuan tengok, dalam 2 tahun kebelakangan ini, tidak ada mana-mana parti yang berani umumkan list senarai ahli yang latest diorang masing-masing. Tak pernah tuan-tuan. Tak pernah. Sebab kalau dia buat kemas kini, saya rasa dia akan menurun, bukan meningkat. Dia macam tu. Dia bukan menurun. Dia bukan meningkat, dia menurun. Sebab list tu tak dikemas kini. Jadi, kita ambil kira benda ni, kita ambil kira benda ni, 60 ke 70% daripada rakyat Malaysia ni, kalau kita campurkan, hanya sekitar 40% sahaja, 30 ke 40%. Kalau kita campurkan ahli-ahli politik yang berdaftar, yang memang aktif, yang memang kata orang berdaftar, hanya sekitar 30 ke 40%. Jadi 60% adalah merupakan rakyat Malaysia yang layak mengundi tetapi tidak mendaftar mana-mana parti politik. Ini yang disebut sebagai pengundi atas pagar, tuan-tuan. Jadi, daripada siri PRU yang lepas lagi memang disebut, nak menang kita kena meyakinkan pengundi-pengundi atas pagar. Nak menang kita kena yakinkan pengundi atas pagar yang parti kita parti yang bersih. Parti kita parti yang ada kredibiliti, yang berkemampuan untuk membawa perubahan kepada negara. Ini yang berlaku pada PRU yang lepas, bermula daripada pada 2018 tu lagi, kan? Yang memenangkan kita ni adalah pengundi-pengundi atas pagar. Kena ingat, pengundi-pengundi parti masing-masing, dia berpecah-pecah. Jadi untuk setiap kawasan, undi daripada parti itu sendiri takkan boleh menang, tuan-tuan. Kau mimpilah. Sebab itu bila suara-suara dalam ceplos ni yang mengatakan, kita akan menang, kita akan menjadi kerajaan dengan undi ahli kita sendiri. Ini satu kenyataan yang pada saya tidak berpijak di bumi yang nyata. Hai Johnny. Bro, lu tak boleh move on. Ya ke tak boleh move on? Ataupun ayat yang tepat adalah Setiausaha Agong gagal menjawab aduan-aduan yang dibuat oleh ahli kepada ROS pada tahun lepas. Dah masuk 10 bulan dah ni. Itulah ayat yang tepat. Ceplos. DJ Boy, kami anak muda PAS yang bijak sokong PMX sekarang. Alamak, aku tengok akaun kau pun aku tahu kau fake account. Kau ceplos. Bukannya kau boleh mengundi banyak tempat pun. Baik. Sabar bang, kenapa dia orang makin teruk ceplos-ceplos ni? Sebab dia orang berbayar. Sebab dia berbayar. Kita faham lah kan. Kalau berbayar ni, dia suruh angkat tahi pun dia angkat tahi. Kalau dia suruh sapu sampah, dia sapu sampah. Sebab job yang dia dapat tu memang begitu. Kena faham ni, job yang dia dapat memang begitu. Tuan-tuan, saya ceritakan.
macam mana berlaku perpecahan yang teruk dalam PKR ini, saya bagi tahu. Selepas berlaku pemilihan itu, okey, bermula daripada Perak. Bermula daripada Perak dan membawa kepada Melaka, kemudian pergi kepada Johor, kemudian pergi kepada Selangor dan pergi kepada Sabah. 5 negeri ni tuan-tuan, berkecamuk. Sorry, saya tertinggal. Satu lagi Kedah. Berpecah teruk tuan-tuan, parti. Berpecah teruk. Memang terbelah dua. Punca dia simple saja. Kepala-kepala yang dilantik ini semua kepala-kepala papet-papet, proksi yang diletak oleh pemimpin-pemimpin sekarang. Itu cerita dia tuan-tuan. Jadi macam mana kau sembang, kau nak meletakkan, kau yakin, kau cukup yakin Anwar Ibrahim boleh menjadi Perdana Menteri untuk penggal yang kedua? Macam mana? Menang pun belum tentu lagi. Menang pun belum tentu tuan-tuan. Kau nak sembang jadi Perdana Menteri. Menang dulu kawasan parlimen, jadi ahli parlimen, dan kita sembang pasal siapa yang boleh jadi Perdana Menteri. Ini cerita dia tuan-tuan. Okay? Kena faham dulu. Boleh jadi PRU ke tahun ni. Boleh jadi. Boleh jadi. Kalau MP daripada Sarawak tarik handbrake, alright, dan PAS refuse untuk menyatakan sokongan untuk join kerajaan Madani, maka untuk mengelakkan malu hilang sokongan, maka parlimen perlu dibubarkan. Tuan-tuan kena faham itu. Izzah ada kemungkinan bertanding lawan Rafizi? Takkan mungkin. Dia confirm kalah. Maklumat saya dapat, Izzah akan bertanding di Lebah Pantai. Izzah akan bertanding di Lebah Pantai. Dia ambil balik kursi lama dia. Saudara Anwar tidak akan bertanding di tempat sekarang, di Tambun. Dia tak akan bertanding sebab kawasan tu dah jadi kawasan hitam. Orang marah akibat daripada pemilihan berlaku percaturan. Ni ceplos. Saya nak bagi tahu. Di saat engkau kata aku tak boleh move on, YB Rafizi tak boleh move on, aku nak engkau tahu, di ground level, penyokong-penyokong marah akibat daripada pemilihan. Okey? Refleks daripada itu, kau tengok nanti hasil pengundian nanti, hasil pilihan raya nanti. Okey. Kerak kerja untuk saudara Anwar bertanding di Permatang Pauh telah pun bermula seawal tahun ini. Okey, telah pun dimulakan seawal tahun ini di Permatang Pauh. So setakat ini jawapan yang kita terima bercampur bau. Orang bukan tak nak dengan Anwar, tapi orang marah dengan dia, orang marah dengan PKR. Ini cerita dia tuan-tuan. Okay. So kalau, saya ulang balik, kalau MP PKR Sarawak tarik handbrake dan PAS gagal dipujuk untuk menyatakan sokongan bersama kerajaan Madani, maka untuk mengelakkan malu hilang sokongan di parlimen, maka parlimen perlu dibubarkan untuk menyelamatkan ataupun mengekalkan maruah Anwar Ibrahim. Kenapa PAS yang mula-mula nak bersama dengan kerajaan Madani nampak macam baik, minta dapat, contoh kat Kelantan, minta dapat kan? Kenapa tiba-tiba tak nak, tak jadi pula? Kenapa tiba-tiba U-turn? Tak bersetuju pula nak sokong kerajaan saudara Anwar? Sebab PAS telah pun diberi jawatan untuk mengetuai Perikatan Nasional. Tuan-tuan ingat, saja-saja ke Dr. Sam tu diberikan pengerusi PN?
Tuan-tuan ingat saja-saja ke? Sebab tuan-tuan, bersatu tahu. Kan? Bersatu tahu. Memang bersatu tahu ni. PAS sedang dipancing. PAS sedang dipancing. PAS sedang dipancing. Bersatu tahu. Sebab selain daripada DAP tuan-tuan, PKR PAS mempunyai blok sokongan paling kuat dalam parlimen. Jadi, selepas PAS memegang tampuk kepimpinan PN, maka PAS dikatakan keputusan terkini mereka tak nak lagi menyertai kerajaan saudara Anwar Ibrahim. Dia kata apa macam inilah tuan-tuan. Buat apa aku nak join kau kalau aku boleh menjadi kerajaan? Nampak? Buat apa aku join kau kalau aku boleh jadi kerajaan dan boleh jadi Perdana Menteri? Tu cerita dia tuan-tuan. So sekarang ni, jawapan itu tinggal lagi pada dua. Dulu mula-mula jawapan tu pada MP Sarawak. Tak, sekarang dua. MP Sarawak dan juga MP daripada DAP. Silap besar percayakan Sudin. Dia sekarang ni desperate. Masing-masing desperate. Siapa yang boleh bagi kerusi, engkau lah sahabat aku. Aku rangkul engkau. Apa engkau nak, aku berikan. Aduh, hai. Itu situasi dia tuan-tuan. Jamalia 2. Dah sambung live. Bagus. Tadi tengah syok-syok tengok. Itulah Jamalia 2. Sebenarnya awal pagi tadi saya dah minta izin dekat manager dia. Tapi masa tu bos dia tak datang lah. Tapi bila bos dia datang, dia tak benarkan. So kita akur lah. Tak ada masalah pun. Kita hormat. Keadilan. Pemilihan pun kencing ahli. Itulah basic. Basic perjuangan. Kalau kita kata contoh macam UMNO lah, kita bagi contoh UMNO kan. Memang kita tahu parti tu parti Melayu. Tapi sampai satu masa yang mentadbir semua bukan Melayu. So orang akan benci lah kepada parti tu. Simple je tuan-tuan. Okay? Sekarang ni kita kata, mereka kata dia parti keadilan. Tapi engkau gagal melaksanakan keadilan. So sebab itulah orang benci sekarang ni. Mudah je nak faham benda ni. Siapa je yang tinggal dalam PKR yang power untuk kempen? Library ilmu. Jangan lupa. Amiruddin, MB Selangor pernah kata apa? Dia yakin boleh menangkan dia boleh menangkan 100 ke 80 kursi. Macam tu juga dengan Ramanan. Ramanan kata 80 kursi dalam tangan. Apa lagi? Inilah masa dia. Kan? Jangan sembang je. Amir masa dia berkempen pemilihan dulu berdegar-degar dia kan. Kita bukan sembang kosong. Kita ada formula. Aku nak tengok formula kau, Amir. Ramanan 80 kursi. Amir ada 100 kursi. Kau gabungkan lah. 180 kursi. Cantik. Daripada Lovely. Tuan, boleh ulas sikit kes Naimah. Kalau dah ulas, sila abaikan. Saya dah ulas tadi. Saya cakap itu adalah taktik. Smoke screen, divert. Okay. Yang tak munasabah sama sekali. Negara kita pernah berlaku dah sebelum ni siasatan dan tangkapan dan tuduhan untuk topple kerajaan because of dengan kerajaan dengan tekanan ataupun propaganda media takkan ke mana. Takkan ke mana. Dia dua benda yang berbeza. Macam mana dengan serangan media dan nak menjatuhkan kerajaan. Bagaimana? Tak ada tuan-tuan. Cuma yang saya nampak bila tindakan pihak polis macam saya katakan di awal tadi melakukan intimidasi kepada pejabat Bloomberg di KL itu, maka itu akan membuka ruang yang lebih luas kepada media antarabangsa untuk mengecam tindakan Anwar Ibrahim.
bermakna kau pun percaya dengan media asing yang pro-Israel. Dan lah kau. Kan, bila laporan media tu tak memihak dekat kau cakap media asing pro-Israel. Kau pergi tengok balik masa Anwar jadi pembangkang. Anwar pernah mendesak kerajaan pada masa itu dengan hanya memetik laporan daripada Bloomberg. Pada masa tu ada yang kau cakap, laporan Bloomberg tu daripada Israel. Tak ada kan? Dia bukan soal kita percaya bulat-bulat. Tetapi memandangkan Bloomberg itu meletakkan, mendedahkan detail-detail nama apa yang dia ada. Laporan polis, CCTV, nama-nama saksi, nama-nama sumber dalaman. Maka kita kata buat satu siasatan. Kau faham? Kita tak kata kena dengar bulat-bulat apa yang Bloomberg ni cakap. Kita baru minta, kita mendesak sekarang ni satu siasatan. Dah kenapa kau takut sangat nak jalankan siasatan? Kau faham tak? Right? IGP dah ulas. Apa benda? IGP dah ulas sebelum siasatan dibuat. Kalau kau nak kira IGP dah ulas, maka kita tak perlu mahkamah. Kau faham? Tangkap je orang mana-mana, lepas tu IGP buat ulasan. Seramai 50 orang telah ditangkap kerana cubaan menggulingkan kerajaan. Apa punya level lah kau ceplos? Kenyataan IGP bukan satu bukti. Sebab itu kita kata buat siasatan secara telus. IGP tu pun siapa yang lantik? Faham-faham sajalah. Kan? So kalau lah nak dijadikan IGP punya statement sebagai satu bukti, aku syorkan IGP declare je masuk PKR. Kan senang? Senang kan? SPRM pun sama. Macam contoh Azam Baki tu kan. Pergi sana sini rasmikan kampung angkat madani. Baik kau declare je masuk PKR. Kan senang? Jadi bila apa-apa berlaku, Presiden boleh backup. Jangan sentuh. Kalau ada seorang menteri ni, menteri yang jegil-jegil mata tu kan, jangan sentuh guru kami, jangan usik sekolah kami. Kali ni version yang berbeza pula. Version Presiden mempertahankan pegawai-pegawai yang didedahkan terlibat dengan skandal mafia korporat. Dahsyat tuan-tuan? Dahsyat. Jadi saya nak cadangkan, masuk je PKR beramai-ramai. Azam Baki, IGP, masuk PKR beramai-ramai. So, tukar je. Convert saja agensi tu menjadi cabang PKR. Senang tak kerja? Okay. So, apa pun saya ucapkan selamat datang kepada ceplos-ceplos yang baru dihantar. Saya faham bulan-bulan puasa ni nak beli sampin kan. Sampin yang murah ada, tapi cita rasa kayangan kan. Nak beli 2,000. Jadi kau bayangkan harga 2,000 ni kau bahagi dengan komen-komen, satu komen 50 sen. Berapa banyak kau kena buat komen tu? Jadi saya faham. Di live saya ni memang saya tak block ceplos-ceplos. Kau cuma jangan promote benda-benda bukan-bukan je. Jadi aku faham. Kau pun nak teringin lah pakai sampin 2,000 kan. Kita faham. Teruskan komen ceplos. Jangan risau. Kalau kita nak sebut tentang gerakan jatuhkan kerajaan, tuan-tuan, dalam setiap parti politik, pembangkang, diorang itulah yang dibincangkan. Lepak setiap meeting dia akan sentiasa memikirkan macam mana kita nak jatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim. Okey? Kalau itulah sesingkat itu otak engkau, baik kau tangkap je semua parti politik pembangkang. Sebab semasa Anwar Ibrahim jadi pembangkang, itulah yang dia fikirkan. Macam mana nak topol kerajaan? Itulah yang keluar pengumuman demi pengumuman. Press conference demi press conference yang mengatakan I have numbers. Faham tak ni? So memang itulah dalam kepala otak pembangkang. Tetapi menjatuhkan kerajaan dengan maksud menjadi kerajaan, itu dua perkara yang berbeza dengan definition menjatuhkan kerajaan demokrasi.
Maksud menjatuhkan kerajaan, topple government tu adalah kerajaan demokrasi yang di-Pertuan Agong, yang membawa kepada maksud satu tindakan berbentuk keganasan. Aduh. Sebab tu bila kita hurai ni, ceplos takkan faham. Sebab dia punya strategi, dia punya naratif bangang-bangang. Aduh. Sikit hari bulan, mamak ni datang, hantar air kat aku, tuan-tuan. Dia kata apa? Oh, saya tengok you dari live daripada dalam. Oh, banyak semangat. Saya bagi you air, bagi you cakap terus lagi. Dr. Syed Faizal. Masa Anwar dulu umum PC sendiri, we have numbers. Sampai kena troll dengan Najib, apa semua kan, we have numbers, prominent numbers. Itu bukan topple ke nama dia? Tonton tengok, ada kawan-kawan kita kongsikan tau, dalam berita. Saya tak sure, saya tak check dengan mendalam. Berita berkenaan dengan zaman Pak Lah ke zaman siapa pada masa tu. Perkataan topple tu digunakan, dipetik oleh berita. Anwar mengatakan we have topple kerajaan Pak Lah, something macam tu. Jadi tuan-tuan, dia bukan mudah begitu. Dia bukan menjatuhkan kerajaan demokrasi ni, dia bukan sekadar cakap macam tu. Dia bukan begitu. Kalaulah semudah itu, maka banyak dah orang kena tangkap. Sebab tu saya kata, kita dah berada di tahun 2026. Janganlah memperbodohkan rakyat. Okay? Jangan menakut-nakutkan rakyat. Dengan elemen 3R. Elemen 3R tak ada, tuan-tuan. Dia jadi elemen 3R bila kerajaan lembab dalam bertindak. Isu dia pencerobohan. Siapa pun, tak kira agama mana, siapa pun yang menceroboh, maka kau adalah suspek, kau adalah penjenayah. Tangkap dan dakwalah dekat mahkamah di atas kesalahan pencerobohan. Undang-undang tu dah lama, tuan-tuan. Dah lama wujud. Sebelum Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri lagi, undang-undang tu dah lama dah, tuan-tuan. Dah lama sangat dah. Tapi disebabkan nak ambil hati pengundi-pengundi, sekumpulan kecil, maka kau pun bermain wayang. Jangan robohkan sesuka hati. Bersilat. Kan, bersilat. Ini masalah, tuan-tuan. Ini masalah. Kita ada real problem. Tetapi instead of kita deal dengan the real problem ni, tapi kita bersilat. Berpusing. Kita berpusing. Nona. Adik habis berapa? 1. Isu simple, tuan-tuan. Kan? Contoh macam Azam Baki. Dah ada pendedahan. Dan kau pergilah siasat. Apa masalah kau? Sama juga dengan isu pencerobohan tu kan. Kenapa nak heret sampai konon-kononnya ada isu 3R lah. Tuan-tuan, dekat mahkamah ni. Dekat mahkamah. Kalau lah disemak rekod. Bersepah. Daripada pelbagai bangsa. Pendatang asing pun banyak dituduh kerana menceroboh. Dah kenapa tiba-tiba jadi isu 3R? Aku tak faham. Jadi tuan-tuan, ini kita kena faham yang cubaan-cubaan yang dilakukan oleh kerajaan ini menunjukkan how desperate kerajaan sekarang. Untuk mengaburi, untuk confusekan rakyat Malaysia. Cerita yang bukan-bukan dibawa naik. Ini taktik yang digunakan daripada zaman Mahdi lagi. Isu Bestinet. Menarik. Dia ada saman beberapa pihak. YB Raf kena, Iswadi pun kena saman. Tapi kita tak terima apa-apa saman lagi. Kita tak terima apa-apa saman lagi. Dia cuma buat permohonan ke Mahkamah Tinggi untuk mendapatkan satu injunction. Menyekat beberapa media, beberapa portal media untuk menyebarkan ataupun dia suruh bawa turun. Tapi Mahkamah Tinggi menolak permohonan injunction tersebut. So, bila dia Mahkamah Tinggi menolak, berita tu akan kekal dekat situ.
Kenapa sekarang PKR ramai orang bodoh masuk? Sebab duit. Sebab duit. Tuan-tuan tengok juru cakap rasmi PKR. Kebanyakan daripada mereka dulu adalah orang pejuang, adalah PAS, adalah Bersatu. Bila dapat duit sekarang ni, PKR kan dah menjadi sebuah parti yang kayangan, tuan-tuan. Kita ada banyak duit. Jadi kita boleh beli mereka. Sebab itu kita tengok orang-orang bodoh yang memberikan penjelasan kepada rakyat tentang isu-isu penting, isu-isu dasar-dasar negara. Mat Min, ada bukti ke ni? Lah, saya dah huraikan selepas kejatuhan, selepas pemilihan tu, banyak negeri-negeri tak puas hati. Johor tak puas hati, Kedah tak puas hati, Selangor tak puas hati, Perak tak puas hati, Sabah tak puas hati. So apa yang diorang buat? Dia offer side income. Dia offer side income untuk mana-mana ahli yang tak puas hati ni, untuk komen, terus sokong parti. Dia bayar duit, satu komen 50 sen. Itulah mulanya ceplos. Takkan aku nak ulang balik. Bang Pejal, kalau tengok live Cik Yani mesti menangis. So walaun. Dah memang dia dulu walaun kan? Cuma Zandra dia designer ni saya nak bagi tahu. Saya ada satu kes, bukan saya. Mulyadi. Dekat dia punya Facebook, dekat TikTok dia apa something Adi apa benda, tapi Adi lah. Mulyadi ni dia ada saman betul lah, Adi 8634. Adi ni dia ada saman defamation kepada si Yani ni. Nanti saya dah dapat satu tarikh bicara, saya jemput tuan-tuan datang. Sebab nak cerita balik payah. Lebih baik tuan-tuan datang mahkamah, tengok secara live macam mana perbicaraan tu berjalan. Masa tu kita boleh tengok orang yang duk berdegar-degar ni, yang duk acah-acah sangat, konon-konon boleh goreng itu, goreng ini, kita tengok macam mana dia goreng dalam mahkamah. Nanti tuan-tuan ingatkan saya. Sekarang belum dapat tarikh bicara lagi. Dapat tarikh bicara, saya bagi tahu. Yang ni itu pun memang kepala-pala tahu. Sebab itu saya malas nak layan. Goreng hai semacam. Saya malas. Tapi lebih daripada tu, kita tunggukan nanti ada kes di mahkamah tu, tuan-tuan boleh datang. Kita boleh masuk ke dalam court tu kalau tak ada kaitan. Boleh, orang awam boleh. Perbicaraan dekat mahkamah adalah perbicaraan terbuka. Kes-kes yang melibatkan kanak-kanak, kes-kes yang melibatkan public safety, itu boleh tertutup. Tapi selain daripada itu, semua terbuka. Terhad kepada kerusi dekat belakang tu lah. Selagi mana boleh duduk, orang awam boleh duduk. Tak ada masalah. Jadi, tidaklah saya katakan tuan-tuan terima secara bulat-bulat apa yang saya sampaikan. Tapi, as usual, saya selalu sebut, tuan-tuan comparekan lah maklumat-maklumat kita sampaikan ni. Tuan-tuan baca, tuan-tuan dengar apa yang YB Raf sampaikan, tengok pula dengan yang lain, dan barulah boleh kita faham. Otai reformasi Felda dah banyak yang belah dari PKR. Sebab parti itu bukan lagi kita boleh katakan sebagai parti yang memperjuangkan keadilan, kan? Dasar tu dah berubah. Macam mana? Lepas tu salahkan orang yang keluar. Lah. Update pasal Caprice ni apa saya boleh komen? Sebab saya pun dalam tim
Eagle juga. So saya tak boleh nak komen banyak. Cuma apa yang saya boleh komen macam ni lah tuan-tuan. Engkau yang baling batu dekat orang. Lepas tu orang tu baling batu dekat engkau balik. Lepas tu kau yang meringik. Lepas tu kau saman pula orang tu kerana orang tu telah menyakiti engkau. Nampak tak? Ha? Dia ada satu ungkapan. Dia ada satu ungkapan. Orang yang nak datang ke mahkamah, okay, untuk mencari keadilan, dia mesti datang with a clean hand. Okay? Siapa yang datang ke mahkamah untuk mencari kebenaran, menuntut keadilan untuk diri dia, first syaratnya dia mesti datang with a clean hand. Maksud with a clean hand ni adalah dia kena memang betul-betul innocent. Dia tak boleh macam saya katakan tadi, kau baling batu dulu kat orang tu, kan? Lepas tu orang tu ada hak lah baling batu kat kau balik. Masalahnya kau yang meringit-ringit dan kau yang mulakan saman. Jadi menarik tim apa dalam kes Caprice ni, itulah dia menarik dia kan. Kau yang meringit-ringit. Mula-mula dia cuba pujuk Wabira. Janganlah sama. Dia cuma tanya soalan. Kenapa Raf, dia kata, kenapa you ni degil sangat nak terus saman aku? Tapi bila Wabira bagi jawapan, saya tetap saman Caprice. Dia melompat. Bila dia melompat, dia pilih macam mana tuan-tuan? Sebelum Wabira saman aku, lebih baik aku saman dia dulu. Aduh, dalam konsep mahkamah, dia bukan kira macam tu tuan-tuan. Dia bukan kira siapa saman dulu, siapa yang bising dulu, tak. Dia tengok substantif. Panjang umur, ada rezeki, saya akan terlibat dalam tim legal team Wabira menentang Caprice. Jadi sama-sama kita tunggu dan sama-sama kita lihat. Itu pun okey. Mana yang free boleh datang. Mana yang free boleh datang. Masa tu kita tak gelak-gelak macam ni tuan-tuan dalam mahkamah. Masa tu saya pakai baju perang. Saya pakai baju perang. Siapa yang pernah tengok saya berperang dalam mahkamah, pernahlah tengok. Konsep dia mudah saja. Bila kita dalam medan peperangan, okey, angkat pedang kau dan aku akan cantas leher kau ketika mana kau memegang pedang dan ketika mana kau memakai dan menyarung baju besi. Itu konsep dia. Aduh. Sebab tu elok-elok kau sentuh bab artis, kan? Elok-elok kau sentuh bab benda-benda lain yang mana publicity is good untuk kumpulan itu. Dah kau sibuk-sibuk nak cross masuk dalam politik ni, dah kenapa? Kau menempah. Kita ni hanya sekadar menunaikan permintaan saja. Bila kau menempah, kita beri, kita tunaikan, kita hantar order kau. So saya nak cakap sikit tentang parti baru YB Raf. Yang YB Raf sebut akan umumkan pada bulan Jun ke atas macam tu. Kalau sebab memandangkan YB Raf dah umumkan benda tu. Saya pernah tanya secara berdepan, adakah YB Raf akan patah balik kepada PKR ataupun bagaimana? YB Raf memang mengatakan dia tak akan patah balik. Enough is enough. Dia akan move on. Dan the way dia move on itu adalah dengan kapal baru lah tuan-tuan. Jadi yes, saya tahu tentang perancangan itu, tetapi tak manis untuk saya umumkan sebelum daripada apa yang sepatutnya. So memandangkan YB Raf dah umumkan, maka saya nak bagi tahu kepada SUA, kepada pimpinan PKR, kepada jurucakap parti, kepada ceplos-ceplos, kau terimalah hakikat, okey, YB Raf sekarang ini sedang membina kapal perang yang besar.
Dia sedang membina dan menyiapkan kapal perang dia yang besar, yang mana hanya akan dirasmikan pada bulan 6 nanti. Ataupun lebih tepat sebenarnya selepas parlimen dibubarkan. Sebab kenapa tuan-tuan? Kerana pada masa ini YB Raf terikat dengan Akta Lompat Parti, yang mana yang tidak membolehkan, tidak membenarkan dari sudut undang-undang untuk dia melompat ke mana-mana parti. Dia tak boleh, by undang-undang dia tak boleh lompat ke kapal lain. Dia terikat dengan undang-undang itu. Jadi sebagai orang yang waras, of course dia tidak akan buat benda yang dia tahu akan memprejudiskan diri dia. Saya ulang. Sebab itu kalau orang tanya pada saya tentang apa yang si Fuziah bisingkan, pendirian YB Raf jelas. Bermula daripada dia dikhianati, ketika mana bermula daripada dia dicatur-caturkan dulu, sampailah pembubaran parlimen bagi musim ini. Dia akan kekal dalam PKR, melainkan dia dipecat. Ini saya nak ulang balik. Kepada Botak, kepada Yani, kepada budak-budak amanah, kepada ceplos-ceplos berbayar. Aku ulang balik supaya benda ni dalam bahasa Melayu. Kalau tak faham juga, nasihat aku, buka puasa nanti, rendam kasut kau yang berbulan tu, rendam selama 1 jam, minum air. Moga-moga sampai. Baik, saya ulang balik. YB Raf, semenjak daripada dia dikhianati, dia ditikam, di belakang itu, sampailah pembubaran parlimen, dia akan kekal dalam kapal PKR. Dia akan kekal dalam parti PKR sebagai ahli parlimen PKR. Melainkan saudara Anwar dan juga Fuziah Setiausaha Agong tergedik-gedik nak buang dia daripada PKR. Selagi mana dia tidak dibuang, maka dia akan kekal sebagai ahli parlimen PKR. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia terikat dengan undang-undang Akta Anti Lompat Parti. Sebab itu tuan-tuan, kita tak layan cabaran-cabaran bodoh, provokasi-provokasi bodoh daripada ceplos yang konon-kononnya kalau berani keluarlah, kalau berani keluarlah. Kita tak bodoh. Yes, ada 10 juta. Permata Sakinah, betul. Ada isu 10 juta. Dia sign agreement. Orang yang gentleman, orang yang ada integriti, dia akan tunaikan hak-hak di dalam perjanjian. Perjanjian itu akan tamat apabila parlimen dibubarkan. Okey tuan-tuan? Jadi, bila kita terikat dengan undang-undang, kita tak boleh melayan provokasi-provokasi bodoh. Kalau kau gentle, kalau kau anak jantan, kau lompat. Jangan tuan-tuan. Itu kita bukannya ceplos. Kita ni waras. Jadi kita tapi tuan-tuan, it doesn't mean bila kita duduk dekat dalam parti PKR kita tak boleh bersuara. No. Ini adalah parti keadilan rakyat. Kalau dah pimpinan sendiri tidak melakukan keadilan, kitalah yang kena cakap. Saudara Anwar sekarang ini telah berubah pendiriannya. Kitalah kena cakap. Takkanlah kita nak harapkan walaun daripada parti lain nak tegur presiden sendiri. No. Selagi mana kita ahli parti, kita ada hak untuk bersuara. Permata Sakinah, kalau ada 10 juta usah bagi pada PKR. Jangan cakap 10 juta. Kalau kita ada 10 bilion pun, kita takkan bagi 10 juta ni pada PKR. Buat apa? Kan? The real definition of lelaki yang gentleman adalah menunaikan amanah. Adalah lelaki yang menunaikan responsibility dia, tanggungjawab dia sebagaimana perjanjian. Dah dia berjanji untuk taat setia bersama PKR sampai akhir musim ni, maka dia akan tunaikan. Okay, ini kena faham tuan-tuan.
Jadi bila bubar parlimen, syarat 10 juta tu tak valid ke bang? Tak valid. Sebab apa? Sebab dia hanya pegang jawatan tu bagi tujuan parlimen. Itulah okey. Sebelum ada akta lompat parti, maka PKR dia buat agreement untuk secure kursi-kursi parlimen. Maknanya kau dah menang, kau tak boleh bawa kursi ni keluar, lompat macam mana Azmin and the gang. So dia buat perjanjian itu. Itu juga yang membawa kepada saman civil PKR kepada Zuraidah. Kan? PKR kata kau kena bayar balik 10 juta sebab kau lompat parti. Kau bawa kursi tu, kau langgar perjanjian. So, selepas perjanjian itu, kita tengok masa zaman pentadbiran Ismail Sabri, dia buat akta lompat parti. Nampak tak? So, sekarang ni tuan-tuan, dia ada dua perkara. Pertama, perjanjian. Yang kedua, akta. Sebab itu kita kena bijak dan kita jangan termakan dengan provokasi murahan. Kalau kau anak jantan dan sebagainya. Jangan. Kita kena bijak tuan-tuan. Kita kena bijak dalam bertindak. So, bila parlimen dibubarkan, maka perjanjian itu tadi maknanya tujuan perjanjian dimasuki untuk secure kursi parlimen. Bila parlimen dibubarkan, maka tujuan perjanjian dimasuki telah pun selesai. Faham tuan-tuan? Contoh, perjanjian jual beli kereta. Tujuan kita tanda tangan jual beli kereta ni sehingga hutang dengan bank selesai. Katalah selesai sampai 2030. Bila hutang tu selesai 2030, maka perjanjian ini dah tak ada guna. Kita dah tak terikat lagi dengan perjanjian tersebut. Ini contoh mudah tuan-tuan. Ini contoh mudah. Okey? So, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang tidak termakan dengan provokasi murahan ceplos-ceplos. Raf cakap 10 juta pun boleh dicabar di mahkamah. Boleh lah. Tapi leceh lah tuan-tuan. Kan? Buat apa nak keluarkan duit, nak bayar kos, turun naik mahkamah. Tak payah tuan-tuan. Kita naik mahkamah ni biarlah ada substantive issue. Biarlah real issue. PMX tak sedar dia dah kena scam oleh orang-orang yang konon-konon rapat dengan dia tapi sebenarnya nak hancurkan dia. Saya boleh kata di peringkat ini dia dah separuh sedar dah tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Dah di penghujung jalan. Benda tak boleh reverse dah tuan-tuan. So tanggunglah. Kan? Macam saya kata di awal tadi sebelum saya kena hambat tadi kan. DAP dah terasa hati. DAP dah marah sebab semenjak menjadi kerajaan, sekian lama tidak ada perbincangan dan keputusan dibuat di dalam Majlis Presiden PH. Dah lama tak ada tuan-tuan. Banyak benda-benda penting urusan negara diputuskan tidak melibatkan DAP. Sebab itulah DAP ni terasa, DAP ni marah. Mereka tidak dilibatkan sudah sekian lama. Tapi kita faham, dari sudut politiknya, buat apa aku nak libatkan kau DAP? Sebab kau pun aku nak cantas. Jadi sebelum DAP dibuang, sebelum terlambat. Sebab itulah DAP akan buat keputusan by Jun tahun ini. Kebetulan pula, sama Jun dengan YB Rafizi. Aduh. Tuan-tuan, tuan-tuan tengok saya, tuan-tuan tengok YB Ra buat live, tuan-tuan tengok siapa lagi, YB Nick buat live. Adakah tuan-tuan rasa kami sedang tertekan? Ataupun sebenarnya kami sedang menikmati masa-masa sekarang ini, benda yang kita katakan, benda yang kita dah peringatkan daripada dulu lagi, menjadi satu demi satu. Kalau ikutkan ceplos, dia kata kita tengah tertekan tuan-tuan. Aduh, adakah tuan-tuan rasa saya buat live ni akibat daripada saya tertekan ataupun saya enjoy gila the moment? Aduh.
Ya, selamat berpuasa. Selamat berpuasa. Hmm. Hmm. Aduh. DAP hanya aksesori. Oi, itu pada saya satu rumusan yang pedih kan. Dulu masa kau susah, kamilah yang sokong kau. Kan? Kamilah yang sokong kau. Tapi bila kau dah mula melihat UMNO menerima kau, sebahagian PAS bersama menerima kau sidelinekan kami dan kau cuma anggap sekarang kami ni sebagai aksesori. Bukan lagi komponen ataupun part yang very very substance untuk kau. Sedih tuan-tuan. Tapi for the survival of politik DAP kena buat ketetapan dengan segera, jangan lambat. Membuat ketetapan yang lambat akan menyebabkan DAP menerima nasib yang sama sebagaimana mereka di Sabah, sebagaimana PRN Sabah. So, tengoklah. Daripada Julai mula-mula DAP tarik ke Jun. Ini adalah maklumat-maklumat yang diorang dapat, tuan-tuan. Telepati saya tak sampai. Telepati saya tak sampai, tuan-tuan. Kenapa Jun? Tak boleh, tuan-tuan. Dia macam ni lah. DAP tak boleh buat kawan. Dia macam ni. Apa ni, Jamalia. Dia macam ni. Setiap parti masing-masing, dia ada perjuangan masing-masing. Kan? Kita kena berpegang kepada prinsip setuju untuk tidak bersetuju. Kalau DAP minta benda pelik-pelik yang memang bercanggah dengan prinsip perlembagaan, maka kita kena berani untuk mengatakan no. Kita tak boleh bersilat, depan cakap lain, belakang cakap lain, semata-mata nak ambil hati kawan ni. Tak boleh, tuan-tuan. Kan, tak boleh. Saya bagi contoh mudah sajalah pasal isu kuih haram. Isunya adalah pencerobohan. Jadi kalau dah memang terbukti dalam geran binaan dibuat dalam kawasan tanah orang tu, maka tangkap dan dakwa. Janganlah disebabkan kau nak secure undi kumpulan-kumpulan tertentu ni yang telah dijanjikan kepada kau, maka kau mengubah prinsip tadi. Tak boleh, tuan-tuan. Kan? Sebab undang-undang dah begitu. Ini yang kita kata, kalau presiden yang melanggar undang-undang, salah tetap salah lah. Kan? Tak bolehlah kita ubah sebab semata-mata kita nak undi. Tak boleh, tuan-tuan. Dia jadi penat. Dia jadi penat. Macam itulah dalam konsep kita menjalinkan hubungan dengan DAP. Tuan, komen sikit kisah kononnya ada cubaan dia topel. Ni pada akhirnya nak kaitkan dengan RR ke? Kalau dia nak relatekan dengan Bloomberg, dia boleh pergi pada RR. Tapi setakat berita semalam, dia cuma kaitkan dengan isteri dan juga anak-anak kepada almarhum Tun Daim. Tapi itu bukan isu dia. Topel ini hanyalah isu smoke screen untuk mengaburi mata rakyat. Itu sahaja, tuan-tuan. Masalah sekarang tidak ditegur sehingga mereka besar kepala. Tanggungjawab untuk tegur ni siapa? Jamalia. Siapa? Bukankah sepatutnya benda tu selesai di peringkat meja presiden? Kan? Majlis presiden di kalangan presiden, tegur, bagi tahu DAP don't cross the line. Macam ni. Habis kalau dah mesyuarat majlis presiden dah lama tak buat, dan macam mana? Timbalan presiden duduk dalam gua. Jadi kalau contoh kan, Utik, kalau kita boleh berpegang kepada prinsip, of course, basic structure tu perlembagaan persekutuan. Kau jangan siapa-siapa langgar. Maknanya keistimewaan masyarakat ataupun bangsa Melayu, agama Islam. Ini jangan sentuh lah sebab dah masuk 2026.
Kalau ini kau sentuh, memang problem lah untuk kau. Dan kalau kau berani untuk utarakan benda tu secara terang-terangan, maka kita pun akan berani tegur kau secara terang-terangan. Ini cerita dia, tuan-tuan. Ini cerita dia. Kalau ada yang dah start pijak Quran kan, ini melampau. Kalau dekat luar negara, orang pijak Quran berdemo, tuan-tuan. Dekat negara kita ni, rakyat kita masih bersabar lagi. Menanti dan menunggu keputusan daripada PDRM. Daripada kerajaan. Tapi kerajaan ni saya nak bagi tahulah. Jangan jadi bodoh sangat. Nak ambil hati sampai kau tak tuduh Mamat ni ke mahkamah. Kena tuduh di mahkamah kerana memijak Al-Quran itu. Jelas isu 3R. Memijak Al-Quran itu jelas adalah kesalahan di bawah 3R. Kena tuduh di mahkamah. Tak cukup minta maaf. Tak cukup. Jadi kerajaan di hujung-hujung nyawa, janganlah maruah berkenaan dengan agama ini kau gadaikan juga untuk secure undi. Jangan. Yang bersalah itu bukan komuniti India. Yang bersalah itu satu mamat individu lelaki pelajar universiti. Itu seorang saja yang salah. Kita tuduh mamat tu tidak bermakna kita salahkan semua masyarakat India. Tak. Tak, tuan-tuan, tak. Single act of criminal dilakukan oleh individu itu sahaja. Untuk menyatakan kepada masyarakat, kau jangan cross the line yang memang telah dijamin dalam perlembagaan. So, kita tunggu dan lihat apa keputusan PDRM, apa keputusan Peguam Negara, apa pendirian kerajaan Anwar Ibrahim. Jika kerajaan tak tuduh, apa rakyat boleh buat? Jangan. Jangan underestimate. Saya tak perlu sebut. Pergi tengok luar negara apa yang berlaku. So, kita tak nak sampai tahap itu. Sebab itu saya katakan, walaupun kerajaan flip-flop, berdolak dalih, kejap A, kejap B, dalam isu pencerobohan tanah itu, isu kuil haram, tapi dalam isu jenayah pijak Quran tak boleh berdolak dalih. Sebab subjek matter dia adalah Quran. Subjek matter dia adalah agama Islam. Dia berbanding dengan kuil haram tu. Subjek matter dia ceroboh tanah. Tak ada kena-mengena dengan agama. Jelas tuan-tuan tolong jadi bijak insyaAllah. Tolong jadi bijak masuk dalam live saya insyaAllah. Kena faham subjek matter. So dalam isu pijak Quran, kerajaan Anwar Ibrahim tidak ada pilihan lain selain daripada mengheret pesalah itu ke mahkamah di atas kesalahan 3R. Jelas? Jangan besarkan isu-isu kecil. Tuan-tuan, ni Yasin. Itu dia punya wayang lah. Isu kecil apa kalau melibatkan mafia? Isu kecil apa, tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak? Bukan setakat HPRM. PDRM pun silap-silap ada kaitan. Tapi cukuplah setakat itu. Telepati saya kabur jalan. Kabur line dia. Kita tunggu dan lihat, tuan-tuan. Cuma kita faham ni. Kita faham. Bila kita ada Perdana Menteri lulusan sastra, jadi bila ada masalah ni, instead of dia deal dengan problem, dia bersastra. Faham tak? Dia berpuisi, dia bermadah. Okey, tak ada masalah kau nak berpuisi, kau nak bermadah, tapi patah baliklah kepada problem ni nak selesaikan macam mana? Nak potong wayar biru ke nak potong wayar merah? Nampak tak? Bukannya kau bermadah, yang biru itu indah, yang merah itu menawan. Kepala otak kau. Ini masalah ni. Ini bermasalah. Dia pergi bermadah pula kan. Dia pergi bersastra malam-malam. Embun rembulan. Aduh, payah tuan-tuan. So, jangan pusing. Tuan-tuan, dalam konteks ini, apabila melihat
apabila melihat pendirian saudara Anwar Ibrahim telah berubah, maka di saat ini saya mengatakan untuk sesuatu perkara yang memerlukan keputusan dibuat dengan segera dan serta-merta, kemampuan itu tidak ada dimiliki pada kepada kita boleh katakan pemimpin-pemimpin lulusan sastra. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Sebab dia tak pernah deal dengan the real problem. Setakat ini, tuan-tuan, setakat ini. Dia nampak masalah, dia pusing. Tapi untuk berlaku adil, kalau tuan-tuan belajar tamadun dunia, tuan-tuan belajar bahasa Arab tinggi, tuan-tuan belajar macam mana dan kenapa ayat Quran diturunkan pada masa dan zaman itu adalah untuk menandingi. Salah satunya adalah untuk menandingi syair-syair Arab yang sangat memuja dan memukau. So tuan-tuan, jangan main-main dengan sastra dan puisi ni. Boleh digunakan untuk menarik dan mempengaruhi orang. Tapi tak semua keadaan dan masa kau gunakan macam tu. Tak boleh lah. Tak boleh lah. Macam saya katakan tadi, nak potong wayar biru ke wayar merah, masa yang ada tinggal 5 saat, kau bersastra, bermadah lagi. Sempat meletup lah kita ni semua, tuan-tuan. Aduh. Boleh kot? Faham tuan-tuan? Masalahnya, dia tak nak dengar pendapat pakar. Pendapat dah bagi, dia tak nak dengar. So, instead of ambil pendapat pakar ni, dia buat teori dia. Itu yang masuk bab sastra ni. Bermadah, aduh. Jenuh kita. Jenuh. YB Raf ada sebut. YB Raf ada sebut. Banyak kali YB Raf ada sebut dalam podcast dia. Jangan berkawan dengan geng-geng gangster ni. Bahaya. Kita nak buat benda elok, kan? Kita nak buat benda elok. Dah kenapa kita nak berkawan dengan gangster ni? Bahaya ni. Ada tak diberi nasihat? Sudah diberi nasihat. Tak nak dengar, tuan-tuan. Macam mana? Jangan salahkan orang. Salahkan diri sendiri. Kita dah cakap, kapal kau ni tengah kena tebuk dengan tikus-tikus. Beli racun tikus, kejar tikus-tikus ni, tembak, bagi mati. Kalau tidak, kapal kau berlubang. Jangan cakap kau dengan aku sekali mati. Dah cakap, tuan-tuan, dah cakap, berbuih. Buat juga, kau gemukkan juga tikus-tikus ni. Kau bela. Teruskan. Sekarang ni, separuh kapal dah tenggelam. Kan? Hari ni, tuan-tuan, pagi tadi, orang kongsikan. Seorang demi seorang letak jawatan dalam parti. Nak salahkan siapa? Tapi kita tahulah, ceplos-ceplos ni dia tetap akan salahkan Fizi Ramli, kan? Kerana mengasut. Dia tetap salahkan Fazal Rahman. Tapi, di saat orang kecoh-kecoh, tuan-tuan, kan? Di saat macam-macam aku bantai, aku kitai dia orang, aku tak pernah dapat lagi surat tunjuk sebab. Aku tak ada lagi dapat surat tunjuk sebab. Aku pun pelik. Walaupun orang bagi tahu, bro, surat kau dah kena sign, kau tengok email. Ada satu masa, bulan 12, ada 4 nama disebutkan akan dikeluarkan surat tunjuk sebab. Antara 4 nama ni, saya nombor 3 ke nombor 4. Macam tu lah. So, masa saya dimaklumkan, ketiga-tiga orang ni dah terima surat tunjuk sebab. Saya pun bagi tahu dengan informer ni, tak ada pun dapat. Tak, nama kau ada. Surat kau dah sign. Kau tunggu je. Diorang dah dapat, kau kejap lagi. Dia punya kejap, tuan-tuan, daripada Disember. Sampai nak masuk Mac ni, tak dapat, tuan. Saya tak dapat. Saya memang tak dapat surat tunjuk sebab. Memang saya tak dapat surat apa-apa surat tunjuk sebab.
punyalah macam ni aku bersilat. Kan? Takkanlah tak nampak aku memang panglima perang YB Rafizi. Kan? Kalau YB Rafizi kata, okey, kapal perang kita siap by June. Get ready. Aku masuk je lah by June tu kan. Apa lagi? Takkan tu tak faham-faham lagi. Alamak. Hey. Sebab tu saya kata, ni yang terakhir tuan-tuan, minit-minit akhir ni. Sebab tu saya kata, bukan kita, korang, hantarlah ceplos-ceplos ni pergi kursus. Kan? Jadi, nak berlawan pun, berbaloi lah nak lawan. Ini kalau nak lawan pun, aduh, dengan hujah ke kiri dan ke kanan, ke laut, ke sungai, ke darat, ke gunung, kita nak lawan pun tak kayalah ini kita nak lawan. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah cukup setakat itu. Saya akan upload termasuk video yang tadi tu. Yang mula-mula tadi kita bersiaran. So saya akan up dalam YouTube. InsyaAllah. So, siapa yang belum follow saya, jemput follow saya. Ceplos pun boleh jemput, tak ada masalah. Moga-moga setiap kali aku live ni, kau masuk komen, boleh memberikan pendapatan untuk kau dalam bulan puasa ni. Boleh belilah sampin tadi, sampin 100,000. 100,000 pula, 2,000. Jadi siapa yang belum follow YouTube saya, jemput follow, Faizal Rahman. So moga-moga dapat memberi manfaat kepada semua. InsyaAllah yang salah tetap kita akan lawan dan tetap kita akan kata salah. Yang betul kita akan tetap mengatakan yang betul. Cukup setakat itu untuk ceplos-ceplos kirim salam kepada Setiausaha Agong dengan lafaz Assalamualaikum. Okey tuan-tuan, berjumpa lagi pada masa akan datang. Terima kasih tuan-tuan.